Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 23 November. Bersama saya Ardi Herman Marzi. Gencatan senjata di Gaza telah lebih 40 hari berkuat kuasa. Namun persoalannya, berkuat kuasakah ia sebenarnya? Hamas malah bertugas lumus untuk penuhi syarat gencatan senjata. Termasuklah memulangkan tawanan sama ada hidup ataupun mati. Tetapi di Gaza, serangan oleh Israel, pembunuhan dan kezaliman tetap berterusan. Mungkin istilah gencatan senjata hanya di atas kertas. Hakikat sebenar, tiada langsung perubahan positif yang berlaku. Media antarabangsa melaporkan rejim Zionis telah melakukan 497 pelanggaran terhadap gencatan senjata di Gaza sejak ia berkuat kuasa. Dalam tempoh itu sahaja, 342 orang syahid dan 875 yang lain cedera. Pejabat media kerajaan Gaza melaporkan semalam sahaja 27 pelanggaran direkodkan dengan menyebabkan 24 kematian dan 87 kecederaan. Itulah pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa serta protokol kemanusiaan yang dilampirkan pada perjanjian gencatan senjata. Menurut aktivis Palestin M. Syahul Hamid Muhammad Mirah, apa yang mengecewakan adalah walaupun kononnya gencatan senjata sedang berkuat kuasa, tiada mana-mana negara di Asia Barat tampil untuk membantu membincangkan langkah selanjutnya dalam memastikan Gaza bebas daripada penjajahan. Tetapi kejahatan dan kezaliman Israel tidak disekat langsung. Dia masih menjalankan kejahatan dia, masih menembak mati rakyat Palestin yang tidak berdosa, dan tidak ada alasan untuk dia untuk berbuat demikian, walaupun tidak ada apa-apa alasan. Kononnya dulunya ialah alasan untuk membawa, untuk untuk membawa pulang hostages yang ditahan oleh Hamas. Dan walaupun condition ini telah pun dipenuhi, di mana Hamas telah riliskan ke semua hostages yang seramai 22 orang yang masih hidup, dan mayat-mayat yang telah mati, yang hostages yang telah mati bukan dibunuh oleh Hamas tetapi kerana berdelan-berdelan oleh Israel, maka ramai juga yang terbunuh, hostages itu terbunuh, dan mereka masih mencari lagi mayat-mayat ini. Walaupun kondisi ini telah pun dijayakan, tetapi Israel masih tidak berhenti menyeksa rakyat Palestin. Bila gencatan senjata berkuat kuasa sejak 10 Oktober lalu, banyak negara lain kembali mengunci mulut. Negara barat yang sebelum ini vokal mendesak penubuhan sebuah negara Palestin yang berdaulat, kini pemimpin mereka sepi dan sunyi tentang isu di Gaza. Barangkali mahu menutup mulut rakyat mereka semata-mata yang selama ini berhimpun pada skala besar mengecam kerajaan mereka kerana tidak lantang memperjuang isu kemanusiaan di Gaza. Begitu juga negara-negara Europe kononnya mahu mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara merdeka. Ini semuanya hanyalah cuci mata sahaja sebab rakyat mereka sendiri dah mula memberontak, mula menuntut hak asasi manusia ini dibela. Jadi untuk nak menutup kemarahan rakyat mereka di negara masing-masing, mereka kononnya kata okey, negara Palestin ini akan diiktiraf sebagai sebuah negara yang merdeka dalam masa terdekat ataupun masa in the future. Tapi semuanya setakat camouflage sahaja, cuci mata sahaja. Tetapi usaha-usaha negara-negara barat dengan Amerika adalah satu usaha yang sangat menipu sahajalah. Bagi saya, perkataan kasarnya ialah menipu saja, cuci mata sahaja, supaya agenda jahat mereka tetap berjalan di belakang, seperti dengan membekalkan senjata-senjata kepada Israel. Ketika ini, lebih 50% kawasan di Gaza masih di bawah kawalan tentera Zionis, di bawah perjanjian gencatan senjata. Garisan kuning atau yellow line memisahkan kawasan penempatan tentera Israel daripada kawasan yang didiami oleh rakyat Palestin. Lebih mengecewakan, kebelakangan ini tentera negara haram memperhebat
serangan dengan memusnahkan kawasan yang luas dan menjadikan kawasan sekitar semakin berbahaya kepada orang awam. Baik, ramai telah menjangka gencatan senjata yang kononnya sedang berkuat kuasa sekarang sah-sah akan dikhianati Israel. Dan susulan siri pengkhianatan itu, Hamas menuduh Zionis sengaja berbuat demikian dengan mengemukakan alasan-alasan yang mengarut dan palsu. Hamas turut mendesak Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat untuk masuk campur dengan segera disebabkan pelanggaran gencatan senjata itu semakin hari semakin melampau. Jelas Hamas, pentadbiran Washington perlu campur tangan secepat mungkin dalam menekan Benjamin Netanyahu supaya hentikan kekejaman di Gaza. Amerika Syarikat menurut Hamas mesti memainkan peranan dengan komited untuk memberi tekanan kepada Zionis untuk menunaikan kewajipannya sebagaimana termaktub dalam perjanjian gencatan senjata. Memetik ahli Biro Politik Hamas, Izzat El-Rishek, Israel sengaja mahu kembali berperang dan melanggar perjanjian setiap hari dan secara sistematik. Dalam serangan terbaru semalam, pejabat Perdana Menteri Israel mempertahankan tindakan itu dengan alasan serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas. Kononnya selepas seorang pejuang Hamas didakwa menyerang anggota tentera Israel di dalam kawasan Garis Kuning yang dikuasai Israel di Gaza. Baik, berehat seketika sekembali nanti bersama Global Hijrah. Baik, masih bersama Global Hijrah. Selain kezaliman berterusan di Gaza, senario di Sudan juga tidak wajar diketepikan. Sebuah negara yang kaya dengan hasil dan sumber alamnya termasuk emas dan petroleum kini berdepan konflik berpanjangan. Disebabkan perebutan kuasa ketenteraan, Sudan kini jadi negara lemah. Rakyat mula lari membawa diri. Infrastruktur mula musnah di ibu kota Khartoum. Malah kekejaman turut semakin memuncak. Perebutan kuasa antara Sudan Air Forces SAF dengan Rapid Support Forces RSF dilihat memusnahkan negara itu sedikit demi sedikit. Ketegangan memuncak apabila SAF dan RSF dicadang agar bergabung, namun pihak mana yang wajar dipilih mengetuai gabungan itu menjadi punca persengketaan hingga kini. Jeneral Fattah Al-Burhan berbalah dengan timbalannya Jeneral Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti yang memimpin RSF. Permusuhan kedua-duanya umpama gajah sesama gajah bergaduh, pelanduk di tengah mati dipijak. Rakyat menjadi mangsa akibat perebutan kuasa itu. Pertelingkahan itu juga memaksa kedua-duanya mendapatkan sokongan pihak luar, termasuk RSF yang mendapat bantuan daripada Emiriah Arab Bersatu, UAE. Antara pihak luar yang melabur banyak kepada RSF ni, Rapid Support Force ni yang menguasai selatan Sudan ni ialah UAE, sebab di selatan Sudan ni ada banyak emas dan juga telaga minyak. Jadi UAE melabur duit yang banyak untuk memastikan bahawa kekayaan ini dapat dikaut bersama dengan oleh mereka. Jadi apabila pertelingkahan berlaku, UAE terpaksa memberi bantuan kewangan dan juga bantuan ke persenjataan kepada RSF. Nah, apabila sebuah persenjataan, UAE banyak duit, tetapi senjata itu perlu dibeli daripada Amerika Syarikat. Melalui bantuan kewangan dan persenjataan kepada RSF, UAE dan Amerika Syarikat kini dilihat mampu mengawal sumber berharga di selatan Sudan yang dikuasai RSF, termasuk emas dan petroleum. Manakala itu, tentera SAF pula menerima sokongan Mesir dan Rusia. SAF ataupun Sudan Armed Force ni pula
mendapat bantuan daripada Rusia dan juga daripada Egypt. Kenapa? Sebab Rusia nak memastikan bahawa Laut Merah ini mereka dapat tempat untuk berlabur di sana dan menguasai Laut Merah. Jadi jika sekiranya Rusia dapat berada di kawasan Laut Merah ni, maka Middle East ni dapat dipantau dan dapat dikawal oleh dia mempunyai upper hand lah ya. Rusia mempunyai upper hand ataupun direct upper hand pada kawasan persekitaran Middle East tu. Jadi Rusia secara tidak langsung ataupun langsung membantu Sudan Armed Force ni dari segi ketenteraan, perisikan, strategi dan lain-lain bantuan ketenteraan. Pun begitu, disebabkan perbalahan dua jeneral itu, rakyat Sudan menjadi mangsa. Infrastruktur asas mula terganggu. Elektrik, air, kilang, pengangkutan awam, malah jambatan yang menyeberangi Sungai Nil semuanya musnah. Media antarabangsa melaporkan jika Washington masuk campur dalam konflik ini dan berjaya mempelopori gencatan senjata, ia mungkin tidak akan kekal lama. Sebaliknya, pelan damai yang komprehensif perlu dicadang di peringkat global bagi menstabilkan keadaan yang kompleks itu. Sekian Globe Al-Hijrah edisi 23 November. Lagi kupasan mendalam isu antarabangsa dan dunia Islam dalam Globe Al-Hijrah minggu depan. Saya Ardi Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.